Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang setia bersama kami. Saya Ifah selaku hos untuk sesi kali ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada hari ini sekali lagi dapat bersiaran dalam siri podcast Kalam Integrated School of Excellence. Terima kasih kepada semua ibu bapa, para pendidik dan juga masyarakat yang sentiasa mengikuti perkongsian kami. Mudah-mudahan setiap perbincangan yang kita bawakan menjadi manfaat dan juga membuka perspektif baharu tentang dunia pendidikan. Hari ini kita bawakan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu Cambridge, Islamic dan juga STEM. Bolehkah semua ini digabungkan? Jika kita lihat pada hari ini, ibu bapa mempunyai pelbagai pilihan. Ada yang memilih sekolah yang kuat dari sudut akademik, ada juga yang mengutamakan pendidikan agama Islam dan juga ada yang juga memberi perhatian kepada bidang STEM kerana melihat kepentingannya dalam dunia masa depan. Jadi persoalannya, adakah ketiga-tiga bidang ini perlu dipilih secara berasingan atau sebenarnya ia boleh digabungkan dalam satu sistem pendidikan yang saling melengkapi? Untuk menjawab persoalan ini, bersama-sama kita ialah Managing Director iaitu Encik Nik Anwar Fati. Terima kasih Encik Nik kerana sudi bersama saya pada hari ini. Sebelum saya ke soalan yang lebih mendalam, Encik Nik boleh ringkaskan sedikit tentang subjek-subjek apa yang diajar dekat KAIS dari segi Cambridge, pendidikan Islamik dan STEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang masih belum mengenali saya adalah merupakan urusan kepada Kalam Khalifah Sunan Berhad yang juga merupakan syarikat yang mengendalikan Kalam Integrated School of Excellence. Alright. First of all, soalan daripada host tadi mengatakan berkenaan dengan STEM, Cambridge, Islamic dengan STEM. Betul. Alright, okay. Sebenarnya KAIS ni dia lebih mendalam. Dia bukan sahaja setakat berhenti dengan Cambridge, Islamic dan STEM. Kita ada lagi sebenarnya dalam KSSR pun kita ada juga dari contohnya pendidikan language, kita ada Malay, English, kita ada Mandarin, kita ada Arabic, dan juga kita ada several other macam kita pendidikan seni pun ada. So maksudnya kalau ikutkan pengajian di KAIS ni agak menyeluruh. Kita tengok dalam semua aspek. Tetapi untuk kita nak bincangkan hari ini, surely kita tengoklah skop apa yang ada pada KAIS yang menjadikan dia special, yang mana untuk kita nak bezakan, iaitu apakah kepentingan ada pada Cambridge, apakah yang mana kita nak bawa dalam Islamic punya language, Islamic punya content, dan juga STEM yang memang orang selalu bercakap lah tentang content STEM. Cambridge dia ada 3 subjek, main subjek yang kita ambil through Cambridge, iaitu English, Maths and Science. Jadi memang sangat bertepatan lah dengan content STEM yang ada sekarang yang selalu diwar-warkan tu. Jadi oleh sebab itu saya rasa kita tengok dari satu persatu. Kita tengok dalam konteks sebenarnya kenapa Cambridge? Okay, the first thing is kenapa Cambridge? Kenapa kita pilih 3 subjek ini untuk kita gunakan Cambridge sebagai platform untuk kita mengajar anak-anak pelajar-pelajar kita di KAIS? Pertama sekalinya kita nak ambil satu standard antarabangsa lah, using Cambridge punya syllabus, buku-buku daripada Cambridge yang kita bawa, yang kita gunakan dan kita ni untuk belajar di sekolah. Jadi kita nak letakkan satu sudut yang mana kita nak anak ada satu standard dari segi, contohnya dari segi English for communication. So kita letakkan satu standard yang agak tinggi untuk mereka capai dari segi communication using English with a proper English lah kita kata. Okay, standard level, international level. The other thing pasal Maths and Science, kita nak mereka biasakan dengan satu standard antarabangsa seperti Cambridge ni supaya mereka dapat lebih exposure
dan juga mereka akan dapat lebih maksud dicabar dari segi macam mana untuk nak merungkaikan persoalan permasalahan. Contohnya dalam sains. Konteks Cambridge ini dia agak berbeza sikit lah, maksudnya dari segi cara implementation wise, cara pengajaran dan subjek-subjek yang topik-topik yang ada di dalam Cambridge tersebut. Jadi itu yang kita nak, supaya pelajar-pelajar kita untuk dicabar dan itu berfikir secara lebih kritis untuk nak mempelajari subjek setinggi Cambridge tersebut. Meanwhile, kalau kita tengok dari segi macam mana kita nak gabungkan Cambridge seperti as that level of Cambridge dengan Islamic yang mana, bukan dikatakan Islamic itu rendah levelnya. Saya boleh dikatakan Islamic juga level sama tinggi juga kalau kita tengok secara mendalam dalam punya aspek Islamik ni. Tapi kita nak yang lebih utama dalam KAIS untuk Islamik ini adalah dalam konteks kita nak tengok dari segi nilai-nilai. Kita guna juga KAFA punya silibus. Jadi untuk melayakkan pelajar-pelajar kita boleh ambil UPKK lah pada darjah 5, insya-Allah. Jadi kita pun dah berjaya mendaftar dengan JAKIM, yang mana pelajar-pelajar kita dah memang akan dapat mengikutilah UPKK pada darjah 5 nanti. Jadi bila pelajar-pelajar kita belajar silibus KAFA, kalau kita nak bandingkanlah apa yang kita buat dengan apa yang sekolah rendah yang kerajaan buat sekarang ni, ialah usually KAFA kita belajar pada waktu petang. Ahad Isnin Selasa pada waktu petang. Tapi tidak di KAIS. Di KAIS kita kita buat pagi, kita buat petang, kita agih-agihkan. Kita bukan letakkan dalam satu time period yang dia orang kena belajar KAFA sahaja untuk ni. Sebab pada saya, kenapa kita letakkan sebegitu adalah kerana kita melihat bahawasanya pendidikan KAFA juga penting dalam memupuk nilai-nilai murni, nilai-nilai agama, dalam aspek tauhid, aspek fiqh dan sebagainya lah. Jadi dengan kata lain, kita cuba untuk nak supaya pelajar-pelajar ini memahami dengan lebih baik, dengan lebih mendalam. Apakah apa yang ada dalam silibus KAFA tersebut, supaya mereka dapat berbincang, dapat sama-sama menelaah subjek-subjek yang seperti mana dalam KAFA itu dengan lebih detail lah. Itu dengan kata lain. Okey. Dan juga of course lah, insya-Allah bila kita terapkan nilai-nilai Islam, pastinya banyak perkara yang kita nak tengok, iaitu contohnya dari segi disiplin, dari segi penjagaan masa, dari segi adab. Okey. Jadi perkara-perkara itu surely, betul tak? Sangat penting untuk dari segi pembentukan karakter anak-anak, pembentukan sahsiah anak-anak. Itu perkara tersebut sangat-sangat penting. Jadi saya letakkan kenapa benda ni tak boleh kita nak ketepikan, kenapa benda ni kita kena ketengahkan, dan kenapa perlu digabungkan. Okey, so bab gabungan tu kita come later. Cuma sekarang ni kita nak bercakap next is berkenaan dengan STEM. Okey, betul. STEM ni kalau ikutkan memang apa kata tu, benda yang biasa diperkatakan lah. Seolah-olah STEM ni menjadi satu modal lah, especially government, untuk nak bring our student, our nilai young kids ni, untuk mereka menguasai dan cabaran kenapa sekarang ni dipromote STEM ni secara agak meluas. Okey, kita kena tengok balik sebenarnya. Okey, kenapa the reason kenapa STEM tu dipromosikan dengan agak meluas. Dia sebenarnya dia berkaitan dengan satu aspek, iaitu
our current young generation ada satu masalah, Naifah. Okay. Ada satu masalah, iaitu they are not used to hard things. Mereka tak biasa dengan perkara-perkara yang susah. Sebab mereka dah biasa dengan everything they can get easily. One thing about our young now current generation ni, mereka tak suka jikalau mereka satu perkataan iaitu no. Mereka selalu bercakap berkenaan dengan mental health. Mereka selalu bercakap dengan kerana apa? Kerana mereka tak biasa dengan kesusahan. Young generation ni, dia everything is in their fingers. Dengan pada zaman saya rasa sebelum ni kita dah biasa dengan Google. Nak apa-apa kita Google je. Betul. Kita Google je. Kita just find anything about whatever things yang ada dekat all around the world, just in a satu ni je, jari je. Sebab kita tekan, everything will come to us. It's that easy. Okay. And then, after that, dengan saya ni lah, dengan things that happen nowadays because of ialah ajaran lah kan, kita tak boleh, ialah nak rotan, tak boleh nak berkeras, tak boleh nak marah terlalu ni, tak boleh nak jaga that kind of emotion and so on and so forth kan. That happen to be, we nurture our young children, young generation ni to become less strong in their will. Betul. That's the thing. That's the issue. Jadi that's why bila STEM nak diperkenalkan ataupun STEM bukan tak ada, STEM sebelum ni memang dah ada, science, mathematics, engineering kan, teknologi and so on so forth kan. Kenapa? Sebab because of that thing susah. Sebab nowadays kalau kita bercakap dengan siapa nak jadi doktor, siapa nak jadi engineer, saya mungkin doktor sini ramai lagi yang minat saya. People still talk about being doctors, tapi who talking about being engineers now? Less and less nowadays young kids talking about being engineers. The problem is that because to become the engineer itu susah. You need to crack your head untuk nak belajar benda tu dengan keadaan sekarang ni yang susah lah. All things that menyebabkan the young student ni rasa macam tak worth lah to spend my time, go 5 years in a degree to crack my head nak belajar semua tu. Aku jadi YouTuber. Contohnya lah. Baik aku buat review je, pergi kat kedai makan buat review apa semua, orang like and then semua dapat duit. Senang dapat duit kan? Tak pun tak payah susah-susah buat Grab lah. I'm not saying that kind of career tu tak bagus. Betul. Tak, bukan kata saya nak condemn Grab punya driver, rider ke tak, no. But the problem is that because of nowadays the changes of the ways of our life menyebabkan STEM menjadi satu perkara yang is not favorable by our young children. That's what happened. So government need to promote in order to nak menikan mereka untuk suka nak ni balik. Nak menarik minat. Yes, nak menarik minat pelajar-pelajar tu, anak-anak kita ni, supaya the STEM is important. The STEM is a way untuk nak for your future. Macam tu. Jadi because of benda tu susah, benda tu ni kita di KAIS, kita nak bawa STEM ni jauh ke tengah. Dengan kata lain, kita memang sangat-sangat ni kepada saranan government lah, that promotion done by government, kita menyahut baik supaya kita nak pelajar-pelajar kita ni be very brilliant, a young brilliant mind yang kita nak lahirkan di KAIS. Kerana bila mereka dapat berjaya menguasai the thing as hard as STEM ni, mereka become intelligent not because of
kita nak mereka jadi orang pandai, tapi kita nak mereka menjadi seorang yang boleh berfikir di luar daripada kotak. Mereka biasa dengan perkara-perkara yang susah. Mereka boleh hadapi jika anything that happen to them. That's the thing yang kita rasa why STEM is important. Dan kita sangat bersetujulah dengan apa yang government ni kan kepada kita, supaya kita nak anak-anak kita ni menguasai benda ni. That's the thing yang kita nak benda ni disambut baik, disahut dan dikuasai. Terima kasih Encik Nick. Alright, sure. Saya amat tertarik dengan pendapat Encik Nick tentang itulah orang kata cabaran sebenar untuk individu tersebut memilih antara Cambridge, antara pendidikan Islam ataupun STEM. Tetapi bagaimana nak menyusun ketiga-tiganya supaya saling menguatkan dan juga bukan saling membebankan. Okey, namun apabila kita bercakap tentang penggabungan tiga-tiga komponen yang besar ini, sudah tentu ramai parents yang tertanya-tanya tentang pelaksanaannya. Adakah masih anak-anak hari ini mampu nak mengikuti semua bidang akademik, pendidikan agama dan juga STEM tadi. Sebenarnya itu adalah untuk kesejahteraan emosi anak-anak. Okey Encik Nick, apakah cabaran paling besar dalam nak menggabungkan ketiga-tiga pendidikan ini? Cambridge, pendidikan Islam dan juga STEM. Okay. The first of all, kita kena backlies kepada our mission and vision. Our mission and vision ialah untuk kita nak kita nak melahirkan seorang pemimpin. The strongest value dalam KAIS adalah leadership. The strongest value yang kita nak bawa dekat KAIS adalah leadership. Yang mana untuk menjadi seorang leader, mereka perlu ada attribute sebagai seorang pemimpin, seorang leader lah. Jadi apakah attribute tersebut? Jadi dalam KAIS kita bawakan 7 habit of highly effective people, yang mana kita terapkan habit-habit ni kepada pelajar-pelajar kita untuk mereka amalkan dan menjadikan mereka supaya seorang yang berwibawa, seorang yang mempunyai fikiran yang agak matang, seorang yang boleh berfikir dengan rasional, seorang yang boleh memimpin, boleh convince other people untuk nak become like them lah, for sure. Okay, that's the strongest value. Jadi sekarang ni, bila kita bercakap dengan apa cabaran, memang kita tak nak kita kena tengok balik apakah mission vision kita. Jadi mission vision kita adalah untuk melahirkan pemimpin yang mempunyai kecemerlangan dunia dan akhirat. Okay, jadi bila kita letak itu satu statement yang agak berat lah pada saya, sebab orang selalu bercakap kita nak capai kecemerlangan dunia akhirat. Semua orang bercakap benda yang sama. Semua orang nak dunia akhirat. Sebabnya kita nak dunia, of course. Kita yang nak capai dekat ni, kita nak kerja, kita nak dapat cari pendapatan, apa semua kan, untuk kelangsungan dunia. Tetapi surely kita tak boleh tinggalkan akhirat. Sebab akhirat ialah matlamat hidup kita lah sebagai seorang hamba dan sebagai seorang manusia. Sebab itu yang ultimate goal kita. Ultimate goal kita nak capai akhirat yang baik. Husnul khatimah. Kita nak pengakhiran yang baik untuk kita pergi ke tempat yang baik. Okey. Jadi, bila satu statement yang kita keluarkan iaitu untuk nak mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat, kat sini timbulnya kenapa Cambridge, Islamic dan STEM perlu digabungkan. Perlu digabungkan. Okey. Cabaran memang sangat susah lah. Surely lah. Macam mana kita nak gabungkan benda yang very far, boleh dikatakan distance. Kan? Mungkin kalau saya katakan STEM dengan Islamic, yes, ada connection. Ada kaitan dia, ada connection. Contohnya banyaklah dalam kalau kita tengok sejarah-sejarah dulu. Memang sains dengan Islamik tak boleh lari. Maths dengan Islamik
tak boleh diasingkan. Memang terlalu banyak. Sebab para ilmuwan kita dahulu-dulu memang Islamik punya tokoh-tokoh dulu-dulu terlalu ramai yang sebagai pemikir-pemikir dalam medical, science, matematik, algebra, fizik, kan, terlalu banyak. Jadi memang kita boleh katakan memang ada connection. Meanwhile, Cambridge dengan STEM, of course, surely very much connected. Okay, now the connection between these, okay, ada. Tapi how about Cambridge and Islamic? Kan? Cambridge tak bercakap pasal Islam, tak mengesyorkan Islamic punya ways of thinking dalam Cambridge. Tak. Tapi macam mana kita nak garap, macam mana kita nak suitkan supaya ketiga-tiga ni align. Itu cabaran dia. Okay. Nak saya rungkaikan sekarang ke? Ketiga-tiga? Alright. Okay, now, think about how kita nak mewujudkan seorang pelajar yang ada all those attribute ni, berfikiran antarabangsa, tunduk ni kan, dengan tanggungjawab seorang hamba pada Allah, untuk nak melaksanakan semua apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang, dan seorang yang sangat kritis, yang boleh berfikir dengan kesusahan ataupun keperitan nak ni kan STEM tadi tu. Okay. Sebab STEM ni dia kena orang yang bukan straightforward thinking, dia kena cari jalan macam mana nak solve itu permasalahan dalam STEM itu sendiri, contohnya lah. Okay, now kita bercerita 3 aspek untuk kita gabungkan dan apa strategi. Okay, apa yang kita buat, strategi yang kita buat. Okay, now ketiga-tiga ni surely kita cuba dan kita buat. Bukan kita cuba lah, kita buat. Apa yang kita buat ialah kita implement satu konsep. Okay, this is what make things interesting, how to gel all these things together. Kita ambil satu konsep, iaitu konsep dipanggil 5D thinking. Okay, 5D thinking. Apa tu 5D thinking? Dia menjadi persoalan lah. Apa tu 5D thinking? Okay, 5D thinking ini adalah yang mana cara kita berfikir untuk merungkaikan satu permasalahan menerusi 5 dimensi. Pertama iaitu dipanggil explore. Explore ni kita perlu untuk nak go detail on everything about what we are discussing on the topic tu lah. Kita bagi satu contoh. Okay, kita bagi satu contoh. Topik berkenaan dengan contoh pendebungaan. Contoh lah, very small, very ni kan. Sains ni kita bercakap pasal sains lah. Pendebungaan. Okay. Pendebungaan. What to explore dalam skop pendebungaan ni. Okay. Pertama, kita kena tengok proses pendebungaan tu berlaku. Melibatkan contoh kita ambil bunga lah. Kita ambil bunga. Perlu ada bunga, perlu ada ejen dalam pendebungaan. Contohnya angin. Contohnya lebah. Itu adalah ejen pendebungaan. Yang mana ejen-ejen ini akan membawa debu bunga tu untuk dibawa supaya dia boleh disebarkan ke tempat lain. Okay, dalam exploration kita akan pergi detail. All these kind of things lah. Apa lagi lah ejen-ejen dia, bunga macam mana, type of flowers yang kena ni, type of plant yang perlu pendebungaan ni. Sebab contoh dalam pendebungaan ni dia bukan saja dia straightforward one type tu dia boleh buat dengan yang sama, sebab dia pelbagai, terlalu banyak method dalam pendebungaan tu sendiri. So dalam segi exploration kita akan tengok secara detail, one by one, kita bincangkan untuk kita explore dan kita faham, kita buat eksperimen sehinggalah kita mencapai satu conclusion how and why and
the outcome of the process. Itu baru dimensi satu, iaitu exploration. Okay. The second thing ialah berkenaan dengan the second ways of thinking, dimension of thinking adalah iaitu kita gunakan perkara kedua iaitu dipanggil compare. Okay. Compare. Okay. What to compare? Apa yang kita boleh compare kan? Okay. Dalam 5D thinking kita terapkan, kita buat comparison di antara real things, natural things dengan fake things, human made and Allah made. Okay. Alright, dah nampak dah lebih kurang kita nak menuju ke mana, betul? Jadi meaning that bila kita set this kind of comparison, kita nak melihat apakah major differences between binaan ataupun buatan manusia dengan buatan Allah. Jadi dah nampak ada celamik dah sikit. Now, bila kita tengok dalam konsep pendebungan tadi, kita balik kepada konsep pendebungan, bunga, binatang, angin yang terlibat, contohnya kan, binatang yang terlibat dalam proses tersebut memerlukan satu ekosistem yang sangat hebat. Okay. Jadi secara langsung these nature things like flowers, simple as flowers ni sangat-sangat hebat kemenjadian dia. Compare tu dengan flower buatan manusia. Okay. Directly to compare, kita boleh tengok bila manusia buat flower, tujuan utama dia untuk apa? Untuk nampak cantik. Nampak cantik je lah. That's it. Kadang-kadang tu dia letaklah perfume untuk nak supaya wangi. Betul. But is there any other reason? No. That's just it. Itu sahaja. Itu sahaja. Maksudnya binaan daripada manusia cuma hanya memberikan a few purposes tanpa ada contribution lain, especially kepada alam sekitar, our environment. Contoh, sebab kalau kita tengok tadi proses pendebungan, macam mana pendebungan itu boleh menyebabkan dunia atau bumi kita boleh menjadi subur, boleh ada tumbuhan-tumbuhan yang melata, macam mana kita boleh bukan sahaja cantik, boleh mengeluarkan oksigen, boleh mengeluarkan, mungkin kalau bunga boleh mengeluarkan bau yang wangi, kan? Terlalu banyak. Dan semua ejen-ejen juga yang mana contoh binatang contohnya, mereka juga dapat manfaat. Bukan sahaja mereka sebagai ejen yang tak ada manfaat, mereka juga ada manfaat. Contoh lebah, dia ambil madu daripada bunga tu, secara tak langsung dia kaki dia melekat dengan debu bunga tu tadi, yang menyebabkan dia boleh pergi ke ni untuk dia menghasilkan bunga yang lain. Itu contoh dia. So that's the comparison yang kita buat, yang mana untuk membolehkan pelajar-pelajar kita supaya mereka faham why after dia orang dah explore this topic, dan dia orang dah nampak, wow, magnificent the process itself. Now kita bawa satu level lagi, we compare to make them realize that this is what how far human can do, this is what Allah do. Okay? Apa lagi kita nak ni? Kenapa sampai 5 ni baru 2 kan? Baru 2 level. Kan? Jadi okay, the third is that we question. Okay, we question. What is the thing that we need to question? Okay, we question now the student, all those kind. Kita bila bab question ni, kita buka seluas-luasnya, pelajar ni untuk give them the question. Not the teachers ask them the question. We want them to ask the floor, the class, the question. Apakah question? Apakah soalan-soalan yang mereka boleh fikir tentang this kind of
eksperimen, topik yang dia bawa pada waktu tersebut. Okey, konsep pendemungan dengan manusia. That comparison, apa yang mereka terlintas nak tanya. So most of them usually lah, bila mereka tu, they will ask, why proses ni perlu berlaku? Contoh pendemungan tu, perlu ke benda ni dibuat? Kan? Apa lagi benda ni yang menyebabkan ada kesan kepada apa lagi benda-benda lain? Otak dia semakin berhubung Yes, lah. exactly. Kita nak benda tu. Mereka supaya keep on questioning. Sebab question kat sini sebenarnya kita bukan nak mereka question the authority. Kita bukan nak question bahawasanya ni kita nak supaya mereka lebih kritis untuk berfikir berkenaan dengan how magnificent is it. This small thing can contribute to all many other things. That's what make them think further. Jadi especially directly lah, kalau kita kata bila kita bercakap dengan tentang mereka question ciptaan manusia, of course lah, directly they can question lah, kan? What else ni? Setakat Nietzsche, kan? So, manusia boleh berfikir ni setakat Nietzsche ke? So that's where come somehow lah, usually bila question is came, sometimes it leads to innovation. Kan? Sometimes lah, because of when they are keep on questioning, they keep on arguing, kan? So they will somehow lead to what we can improve. Contohlah manusia, because of we somehow also a human. So bila kita do something, we create something, we somehow maybe can contribute to make the things become better, maybe kan? On one aspect. Jadi that also can lead to innovation. Jadi that kind of question trigger them to ask, to need to know better, so that they understand more, so that can have what kind of things that we can find any gap, any things that we can help to make it better and better. That's the thing. That's the third thing. So it's about question. The fourth one, fourth one is to reflect. Reflect. Okay. Sekarang ni dia akan more deeper on Islamic punya perspektif. Tadi pada awalnya kita bercakap when time to explore, we just talking about science. Explore. On comparison, we still talking about science. Kan? Nature also says about science. Cuma ni kita tak link dengan pencipta. Okay. Bila kita compare, kita cuma cakap okay, this fake thing what they do, the real thing what they do. Okay, that's what the comparison usually do lah. But the question goes to much more deeper. And now we reflect. We make them do it. So the another dimension, the fourth dimension adalah we make them to reflect. What to reflect? How they reflect? Okay. The main point untuk mereka reflect ialah they need now they need to understand who are the creator. They need to understand that just this level je manusia boleh buat, setakat ni je manusia boleh mampu nak lahirkan. But what's about apa yang Allah buat to us, akan nampak perbezaan lah. Exactly. So they need to reflect. Reflect how this, even though this small thing contribute to this kind of impact, it's going to be this must be someone and something is far more. Kita tak boleh nak fikir. Bukan level manusia untuk berfikir, untuk menyoal. Mana Allah dapat, contohnya kan, mana Allah dapat ilmu ni, kenapa Allah ni kan, that kind of thing. No more. Kita faham, kita tahu, this is the proof. Kemenjadian, penghasilan, all these natural things ni yang Allah buat, this is the proof. Maksudnya is straightforward. We makes us to reflect that we need to accept. This is the proof.
Proof is very strong that we cannot deny anymore. Betul. That's the level yang kita nak set. Then, bila kita dah reflect, kita dah faham, kita dah terima, kita dah accept, the fifth dimension is, kan apa lagi? Apa lagi dari reflect? The fifth dimension is kita nak kena appreciate. Appreciate. What to appreciate? Surely the appreciate pencipta. Betul. Maksudnya kita dah faham, kita dah jelas, kita dah question dah, kita dah reflect dah. Now, there's no other thing to do. We just need to appreciate the one who give us all this. That's it. That's the most big and the ultimate things to do. Reflect tak? 3, Cambridge, STEM and Science. Sangat berkait rapat lah. Sangat berkait rapat. Sangat berkait rapat. Itu kelebihan lah. Kelebihan untuk KAIS. Exactly. So, saya menjawab soalan? Okey. Terima kasih Cik Nick. Nampaknya bukan sekadar banyak cabaran, tetapi juga ada 5D dimensi yang mana yang Cik Nick terangkan itu tadi. Sangat menarik. Kat Kalam Integrated School of Excellence sendirilah, bagaimana pendekatan yang digunakan untuk memastikan gabungan ini berjalan dengan efektif, maksudnya berkesan ketiga-tiga ini. Macam mana perkara ni boleh dilangsungkan supaya menjadi berkesan? Okey. Semakin efektif lah maksudnya makin berjaya. First of all, kita kena tengok peranan guru. Guru sebagai seorang yang nak mengajar dan nak membawa, nak make sure strategi yang kita nak buat ni boleh dan mampu untuk dibuat. Mereka kena faham peranan mereka. Okay. Peranan guru di KAIS, mereka adalah supervisor. Okay. Mereka bukan sahaja mengajar dan A sampai Z, chalk and talk, use paper, use TV dan sebagainya kan. All this kind of ni bukan adalah tools yang paling utama untuk mereka. Mereka perlu menjadi seorang supervisor yang mana mereka perlu supervise. Sebenarnya agak detail. Sebenarnya supervisor punya ni dia ada S, U, P, R, semua ada dia punya acronym for something. Tapi saya tak nak lah, nanti masuk topik lain pula. Tapi apa yang saya boleh share-nya ialah berkenaan dengan bila teachers faham dia tu sebagai supervisor, iaitu as supervisor ni dia cuma memberikan jalan. Memberikan tunjuk ajar, tetapi bukan untuk mereka give them one by one, spoon feed dipanggil. Okay. So what teachers need to do is that they give macam outline perkara apa pelajar-pelajar ni perlu ni. Contoh tadi 5D lah, kita kata 5D. So bila teachers masuk topik, certain topik, dia start dengan exploration. So dia start with ni dulu, just a very big and vague punya question. Sebab di KAIS, usually teachers di KAIS, mereka akan start bertanya soalan dulu sebelum masuk topik. Itu apa yang KAIS buat. Usually kalau andai kata kita masuk subjek STEM ni, especially STEM ni, teachers akan start the class with a question. Okay. Teacher lah yang akan bagi question tu. Teacher yang akan bagi question tu. Macam contoh je ni lah. Sebagai supervisor, contoh kita pergi tempat kerja kan. Normally, apa yang supervisor buat ialah supervisor akan tanya satu soalan kan kepada newcomers lah. Okay. What do you what do you expect from this job? Contohnya, that's a very common thing lah. Apa you expect? So usually newcomers akan explain lah bla 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 apa yang dia expect, ini apa semua, dia based on job title dia tahu bahawasanya dia nak kena buat ni. Okay, and that sort of thing. Jadi bila balik ke KAIS, ceritanya kalau bila teachers tanya soalan, okay, the first question yang teacher akan tanya atau based on the topic yang akan bincang pada hari itu, what are they plan to explore from this topic?
So they will start discussing among themselves. Oh. Diorang akan start arguing among themselves about what are they going to do, what they're going to learn, what they're going to discuss on part of the topic. Jadi bila kat situ, teachers dah bagi satu ruang kepada pelajar, ruang kepada anak-anak ni untuk dah start not just about teach, Tapi berfikir. start think. Oh. Think and think. So that's where exploration start. Dekat situ lagi exploration dah start. Bukan dah bagi dah point apa tu, okay, bila ni macam ni macam ni. Bila ni macam ni A, B, C, D, E, F. No. The teacher start dengan question. Cara Dan pembelajaran question tu pun dah scientist. start dah exploration tu berlaku. Jadi bila kat situ apa teacher buat? Teacher listen. Teacher Mendengar dulu. ni and listen. Teacher akan stop and listen. Stop, listen to what the student will came up ni. Sebab kalau pergi ke KAIS, you will be amazed dengan how dia orang macam ni lah, saya boleh kata. Bila sekarang ni kita dah ada darjah 3, 1, 2, 3. Benda ni kita dah proses yang kita dah ulang kan. You will be amazed, especially budak darjah 3 lah. Tapi saya rasa budak darjah 1 dan 2 pun dah boleh bawa this kind of attitude. Iaitu, dia tak pernah, dia macam tak habis lah idea. Syed benda, ada benda je dia bercakap. Ada je benda dia nak tanya, ada je benda dia nak ni. Kan? Teacher ni. Kan? So, teachers kena faham lah. These students are trained for that. Are trained to question, are trained to be that kind of attitude because they are habit to keep honest. Sebab dalam 7 habit dia ada satu term tau. The habit of seek first to understand, then to be understood. That habit ialah membuatkan pelajar-pelajar ni keep on questioning. They want to understand, they seek to understand. They ask. So after that, they will definitely understood. So that habit make them keep on questioning. Kalau pergi kat KAIS nanti, kalau ni kan ada ni kan, bila dah boleh ada ruang pergi ke KAIS, you will be amazed. They have a lot of question. They will ask you a lot of things. Sebenarnya dekat KAIS ini yang diterapkan kan? Yeah, exactly. Because this is the habit yang kita buat, yang kita bawa, yang membuatkan anak-anak pelajar kita memang tak boleh lagi, mereka akan Selalu bertanya kalau ikutkan lagi kata, senang lah kerja teacher. Ni diorang je ni yang semua. No. Teacher satu kena sabar tau. Betul. Teacher kena sabar. Teacher kena memain peranan yang baik untuk nak mengendalikan pelajar-pelajar seperti ni. Sebab pelajar-pelajar ni diorang very passionate. Diorang very excited about what bila kita bagi ruang sebesar itu kepada mereka, mereka dah biasa dengan tabiat-tabiat seperti ini. Kadang-kadang mereka out of control untuk nak sampaikan the idea that they have, the way yang diorang rasa patut. Sebab kalau ni kan, one of the subject yang kita bawa dekat KAIS yang very interesting is about leadership class. Satu masa seminggu kita buat, kita panggil dia satu leadership class. Leadership class tu, you will see that havoc class tu. Tapi tu cara mereka belajar. Sebab contoh leadership tu macam mana yang dibuat dekat KAIS? Okay. Contoh. Kita create this class khusus untuk nak mereka faham bahawasanya how a leader act, how the ahli ataupun ahli kumpulan untuk act. Jadi pada kelas tu kita akan berikan satu task. Task yang mana task tu bukan mereka, it's not straightforward task. Mereka perlu ada satu masalah yang perlu mereka rungkaikan. Mereka perlu bincang, mereka perlu untuk nak solve. Okay, jadi dia macam-macam jenis lah masalah yang kita bagi. Ada puzzles, ada contoh kita bincangkan satu isu contohnya. Jadi they need to come up dengan what kind of ni untuk mereka based on the class tu, based on the things yang dia kena solve tu, diorang kena
soft, true. Okay, as a leader, contoh bila seorang tu dilantik sebagai seorang leader, sebagai seorang leader, apa yang dia nak kena buat? Okay. So, situlah peranan yang perlu dibuat. Mula-mula pertama sekali tadi, dia follow macam teacher dia buat. They ask question first. They supervise dia ahli-ahli kumpulan dia dulu. And then, they hear apakah ahli-ahli kumpulan ni idea yang mereka boleh bawa untuk nak solve that issue. Okay. Saya rasa cukup takat tu dulu untuk leadership class. Kita cakap lain kali pasal leadership class. So tak habis nanti topik kita. Okay. So the thing is that bila teacher, saya balik pada teacher, saya balik pada peranan teacher. guru. Yes, peranan guru tu tadi. Sebab untuk nak memastikan perkara ni boleh dilangsungkan, dijalankan dan dengan jayanya, teacher tu kena faham dan kena make sure dia boleh align kan. Bawa kelas tu according kepada this strategi tadi. Macam mana kita nak ni lah. Jadi up until contohnya kalau kita bercakap pasal 5D tadi sampai ke level ni lah, appreciate tadi lah, all the process dia kena bawa satu. Dan bila dia dah ni anak-anak pelajar-pelajar pun dah boleh nak apa kata tu, nak memahami dan boleh ni lah berkenaan dengan all those kita yang nak gabungkan ni. So bila dekat situ barulah saya letakkan cikgu tadi berjaya. Jadi nak tak nak kita kena ambil, kita kena faham, kita kena tentukan bahawasanya peranan guru adalah sangat penting dalam memastikan perkara ini boleh dijalankan. Itu yang pada saya lah, kalau ikutkan strategi ni dia tak boleh lari. Dia kena ada, dia macam ni lah. Kita nak buat apa-apa strategi sekalipun, dalam nak setkan this plan ni, kita kena ada siapa frontline kita. Betul. That's most important kan. Itu apa-apa strategi pun, kalau bila kita nak set satu strategi ni, siapa frontline? Who are the one who will become the strongest person untuk nak bawa this kind of idea to move forward. Jadi at KAIS, teacher is the one. So teacher dekat KAIS, saya boleh kata well trained, seorang yang berwibawa lah, untuk nak get the things done. KAIS sangat menarik. Bila kita katakan peranan guru tu sangat penting dalam memainkan peranan kepada anak-anak. Jadi pada saya punya persoalan, kalau dari segi peranan ibu bapa, macam mana nak orang kata nak meyakinkan ibu bapa itu sendiri, macam mana nak menggabungkan ketiga-tiga subjek inilah? Kita masa anak pelajar-pelajar kita daftar dekat KAIS, kita ada satu session iaitu orientation day lah. Maksud orientation day itu bukan pelajar punya orientation day, parents punya orientation sebenarnya day. Untuk parents sekali. Yes, exactly. Bila kita ni itu adalah satu program wajib. Maksudnya bila contoh ibu bapa nak hantar anak kat KAIS, mereka wajib join program orientation day tu. Sebab apa? Kita nak parent faham. Okay. Sebab macam ni tau, kalau anda kata kita dekat sekolah, kita dah 7 habit ni, macam-macam habit tau, tu apa yang kata tu, put first thing, win 6 first to understand and to be understood, to synergize, sharpen the saw and so on lah. Okay, this kind of habit kita nak bawa di sekolah. Kalau benda tu tak selari dengan di rumah, tak berjaya, fail. The process, the flow of the ni tu akan tak berjaya. Tu kita kena konteks dalam 7 habit. Yang agak kritikal kita nak membentuk kepribadian anak-anak ni. Sangat kritikal. Jadi para ibu bapa perlu faham, dia perlu datang dan perlu faham all those steps. Sekarang ni alhamdulillah saya puji parent yang KAIS sekarang ni, pelajar anak-anak ibu bapa kepada pelajar-pelajar kita sekarang ni, they are very
supportive, they are very apa kata tu, helpful, dan orang kata dia memang ni lah, mudah lah, mudah ni kan. Mungkin disebabkan hubungan ibu bapa dengan Probably. guru. Mungkin juga. Erat yang menjadikan mungkin kita tahu setiap perkembangan anak-anak tu kita akan bagi tahu parents. Ya, betul. Mungkin hubungan baik lah. Mungkin juga hubungan baik kita, maksudnya yang menjadikan pihak guys, pihak teachers and principals dengan ibu bapa tu menyebabkan mereka terasa dekat. Mungkin kita, tapi first of all saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada all those parents yang you always support, always give your ni to all our program dekat KAIS. Sebab KAIS ni kita banyak program, banyak event, banyak ni, kita ada social community trip, kita ada Nature Earth Day, kita ada sport festival, too many things. Jadi bila kita bawakan ini, parents very supportive. Yang ni lah, parents sekarang ni very supportive. Latest one kita buat Mentas desa. Kali kita normal, mentas desa tak ada, biasa je kan, mentas desa je kot kan. Sekolah-sekolah pun semua biasa kalau kita kata. Tapi usually lah, memang kita aim mentas desa ni lah untuk kita nak build up fitness our student lah kan. Sebab asyik duduk dekat aircon, kelas aircon, sekolah aircon kan. Berarti dia orang nak kena ada aktiviti yang kat luar supaya mereka boleh cergas dan sebagainya. Jadi pada saya, bukan itu yang saya nak bawa, tapi yang saya nak bawa, yang saya nak ni share hari ni ialah there's a lot of parents yang purposely ambil cuti join program tu. Maksudnya bagi support kepada anak-anak. Lari sama-sama, lari ni apa semua, very supportive. Belanja teacher makan kan, everything. Wah, I'm very ni lah, honored lah dengan parents punya contribution on that day. They're just very small ni, but I said that's give a very big impact to the student. Impact dia sangat besar, kita nampak. Walaupun kita kata program itu biasa saja, di sekolah lain pun ada. Betul. Tapi because of the support done by the teacher, the parents give the student, their children, a little bit of more confidence that wow, my parents do this with me on the day of the event. So very saya bukan kata wajib lepas ni parent kena join, tapi saya nak berterima kasih because of you show support to the event that we conduct in our school. Betul. So that's what I see is very honorable for me to say lah. Thank you very much lah for the parents who involved. Jadi apa yang saya boleh kata, alignment of this program untuk kita nak set to combine ni, memang nak tak nak sangat-sangat ni parents untuk terlibat. Sangat-sangat penting lah. Ada interaksi daripada parents, ada apa yang kata tu support macam yang sebelum ni. Sebab kalau andai kata dia macam ni program, apa program pun sekalipun as a parent nowadays, the challenge is that parent tak faham. The challenge is so great, yang mana contohlah kan kita kata, saya bukan nak menggalakkan, tapi saya nak bagi kefahaman. Masa kita dulu, contoh saya kata, I don't know whether your generation how it's like, but it's at my level, masa saya dulu, rotan itu perkara benda penting. Tak siap kerja sekolah, naik atas meja, itu perkara biasa. Itu benda yang pada saya been there done that. Dan saya tak ada anything, I very thankful for my teachers for doing that, because of I am what I am today due to them. That's what I see, how my teachers contribute to me on the time that I'm a student dulu. Jadi apa yang saya boleh kata ialah, nowadays kalau kita tengoklah kan, kalau benda tu kita buat, same the thing that I do at my time, it's not going to be easy. Banyak tentangan, akan banyak ni nak, yelah, isu rotan, isu apa semua kan, psikologi punya issues, mental health punya issues, a lot of things yang menyebabkan pada saya lah, that thing sebenarnya ada impact. Sebenarnya benda tu ada ni, tapi kenapa dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh?
saya letak sebenarnya dia balik tidak dia parent tak faham. Parent tak faham purpose. I do not know why, sebab mereka dulu kena tapi mereka tak bagi sekarang anak-anak mereka kena. I do not know why. Sebab because I don't know lah, saya tak nak komen lah, tak nak bincang lah isu tu. Tapi apa yang saya letakkan bahawasanya, bila parents faham tentang apa yang kita nak laksanakan, contohnya kita tadilah macam tadi kan, bila anak ni asyik balik tanya, because dah biasa dah kat sekolah, asyik, dia orang dah macam tu habit dia. Ada habit dia. Okay. Bila balik rumah asyik tanya je kan. Saya nak share anak saya lah. Okay. Biasa ada pasal anak saya. Okay. Anak saya darjah 3 sekarang, Hawa. Dia balik rumah memang itulah perangai dia. Sebenarnya tak sampai rumah lagi. Dah atas kereta tu dia tanya lot of question. Tak berhenti bercakap. Okay. Apa tu, kadang-kadang abang-abang kakak dia lah kata, yang ni banyak sangat bagi attention. Asyik ni dia je. Sampai kakak dia tu pun sana kependiam sedikit kerana overshadow by adik dia ni. Terlalu banyak bercakap. Apa tu, nenek dia. Nenek dia cakap dekat dia, awak ni tak pandai berhenti bercakap ke? Sampai tahap tu. So that's thing that happen with student kat KAIS. Memang mereka ada habit tu menyebabkan mereka terbawa-bawa ke rumah, dan saya letakkan macam ni lah. Bila parent tak faham, they will wah ni saya contohlah dia penat, dia letih, dia ni balik kerja bla bla bla. Tapi kalau dia tak faham, susah. Bagi dia tu macam banyaknya soalan. Dia jadi macam penat nak layan. Ke mana ni kan. Tapi kalau kita tengok impact dia, kesan dia tu macam berjaya lah. Exactly. Because sebab habit dia dekat sekolah dia bawa dekat rumah. Yeah, exactly. Pada kami, kami berjaya. Pada kami as a KAIS, di KAIS, kami rasa kami berjaya. Because of we want them to be that way, to get that kind of attitude. Kan? Kerana apa? Because of nowadays, these challenges of this world, dan dalam keadaan kita nak mereka bukan seorang yang tak apalah, apa-apa pun nanti buat apa-apa pun, ayolah jadi YouTuber, buat Grab semua, just not that's not the end for them. Kita nak mereka to challenge themselves. Bila mereka keluar nanti, pergi contohnya lah kan, contoh di kalangan kita, di kalangan anak pelajar kita, lepas darjah 6, tingkatan 1 pergi sekolah menengah. Kami nak mereka akan mengetuai mungkin MPP dekat sekolah tu, jadi seorang somebody, supaya mereka boleh membawa satu watak pemimpin yang kita lahirkan di KAIS ni. Bila pergi ke sekolah nanti, dia orang boleh dengan ada jati diri yang mampu untuk nak be that level. That yang kita nak. Maksudnya kita bukan saja pandai akademik, tetapi maksudnya kita multitasking. Itu yang kita nak bentuk sebenarnya. Exactly. So that's why pada saya parents is important, very very important. Jadi pada saya lah, thanks again, dan juga saya letakkan whatever it is lah. Mungkin pada saya, bukan even though bukan parent kat KAIS pun, kita cuba untuk faham dulu sebelum kita contoh terima apa-apa lah kan, apa yang berlaku dekat anak kita dekat sekolah. Cuba kita faham dulu sebelum kita judge. Kita faham dulu sebelum kita buat any conclusion. Macam tadilah, 6 first to understand, then to be understood. So after that baru kita conclude. Sebab apa-apa pun kita kena ada satu ruang untuk perbincangan. Sebab masalah tak akan habis. Memang akan ada, tetap akan ada. Kita nak cuba buat yang terbaik sekalipun, akan ada je masalah yang akan timbul. So macam mana kita nak atasi benda tu? Kita faham dulu, kita conclude kemudian. Kita buat judgement kemudian. Barulah kita might be we be able to solve secara lebih rasional, insya-Allah. Itu saranan saya lah. Sangat menarik ya, dari segi peranan ibu bapa. Kalau kita tengok peranan guru, banyak orang kata untuk kita support anak-anak ni. Betul. Jadi
sangat jelas lah dia punya matlamat dekat KAIS ni bukan sekadar untuk pandai semata-mata, tapi kita nak membentuk insan yang lengkap dari segi semua aspek. Macam yang kita sebut tadi lah, dari aspek akademik dan juga daripada aspek dari segi komunikasi, kriteria seseorang individu tersebut. Nampaknya kita ni dah ke penghujung live. Okay, sebelum kita ke penghujung, saya ada satu lagi soalan pada pendapat Encik Nick. Apakah mesej ataupun nasihat lah yang ingin disampaikan kepada parents yang mana yang masih ragu-ragu lagi dengan konsep gabungan ini? Okay. Now, bila kita bercakap 3 benda, yang mana 3 benda ni pada awal tadi kita macam mana kita nak strategi nak gabungkan apa semua. Sebab benda yang 3 yang agak ketara juga, tapi kita dah faham dah dengan ada intervention of 5D, dengan ada wujudnya apa yang kita ajar dekat KAIS lah, teknik strategi yang kita bawa dekat KAIS, cikgu sebagai supervisor, parents sebagai support kan semua. Okay, based on this, apa yang saya letakkan bahawasanya mereka perlu bukan menjadi seorang pemimpin yang biasa. Itu yang perkara utama. Kita nak mereka menjadi seorang pemimpin Islam yang berwibawa. Itu yang kita nak. Okay, that's why ketiga-tiga kombinasi ini menjadi sangat cantik. Walaupun kita letakkan Cambridge tak bercakap pasal Islam, tetapi macam mana kita nak gabungkan dan dikatakan simbiosis dalam suatu program yang kita namakan sebagai KAIS. Jadi saya ni dah panjang dah kita bercakap hari ni, dah terlalu banyak dah apa yang kita rungkaikan, apa yang kita sharekan. Saya say one thing je, kalau kepada parent yang berminat untuk nak mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan tunjukkan dengan lebih ni. Macam contoh, kalau tengok kan kat depan ni pun kita sediakan e-book percuma. Ni adalah e-book percuma. Ada 4 topik yang kita dah bawa untuk share, just percuma saja. Boleh contact our principal di KAIS, yang mana boleh dapatkan lah, kita akan bagi secara percuma. Yang mana ini sebenarnya hasil daripada apa yang sebenarnya ada di dalam KAIS. Maksudnya e-book ni boleh menceritakan dengan lebih mendalam lagi. InsyaAllah lah, kalau yang berminat boleh dapatkan, boleh request daripada our principals di KAIS, and then kita akan kita akan bagi secara percuma lah. Yang penting surely datang sendirilah, datang ke KAIS. Tengok TikTok kami, tengok apa yang program-program yang kami jalankan. Kami punya TikTok. Ikuti kami. Ya betul, ikuti TikTok kami, tengok apa program yang kita jalankan. Sebab saya sebagai inilah ketua lah, dikatakan ni memang iltizam saya, memang cita-cita saya. Bukan saja saya nak mereka berjaya cemerlang akademik semata-mata, tetapi dalam keseluruhan aspek. Dengan kata lain, visi kita tadilah. Saya betul-betul nak capai kecemerlangan dunia dan akhirat tu, insya-Allah. Tapi balik tidak, kita kena letak everything yang kita buat, perancangan yang kita baik mana pun perancangan yang kita buat, perancangan Allah lebih baik. Yang itu kita tak boleh nak ketepikan. Kita nak ni kan, kita dah plan dah ni. Betul. Program kita dah buat, dah cantik dah ni. Yang penting kita kena letak satu lagi, Allah. Apa-apa pun Allah yang akan menentukan kejayaan, kecemerlangan Allah juga. Kita hanya mampu merancang, tapi Allah yang merancang. Betul. Jadi yang bukan saya nak kata ni, nak kata kita redha dengan apa, no. Tapi kita kena kita dah usaha dengan sebaik yang mungkin. Kita dah cuba, dah buat sehabis yang baik. Kita memang letakkan satu matlamat yang tinggi. Betul. Dan insya-Allah lah. Insya-Allah. Allah juga perancang yang terbaik. Allah juga mampu untuk nak membantu kita, untuk nak membawa kita mencapai apa yang kita nak capai. InsyaAllah. InsyaAllah.
Masya Allah, satu perkongsian yang sangat menarik lah, yang sangat membuka perspektif. Jadi kepada parents, ibu bapa dekat luar sana, mungkin ini bukan soal boleh ataupun tidak, tetapi bagaimana kita nak memilih sistem yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab anak-anak ni yang akan mencorak masa depan kita nanti. Itulah sedikit perkongsian daripada kita punya Managing Director, iaitu Encik Nik Anwar Fatty. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung sesi live kita pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Nik atas perkongsian sangat bernilai, mendalam dan juga membuka perspektif kita semua. Daripada perbincangan hari ini, kita dapat lihat bahawa gabungan Cambridge, pendidikan Islam dan juga STEM bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi memerlukan perancangan yang teliti, keseimbangan yang betul dan juga sokongan daripada semua pihak lah. Yang paling penting, pendidikan ni bukan sekadar tentang keputusan peperiksaan, tetapi bagaimana kita nak membentuk anak-anak menjadi insan yang berilmu. Kepada ibu bapa yang sedang mencari hala tuju terbaik untuk anak-anak, semoga perkongsian hari ini sedikit sebanyak membantu dalam membuat keputusan yang lebih jelas dan juga yakin. Terima kasih juga kepada semua yang setia bersama kita semasa live ni. Jangan lupa untuk follow kami punya TikTok, share dan juga terus sokong untuk kami buat untuk sesi-sesi yang seterusnya. InsyaAllah kita berjumpa lagi, Cik Nik, dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Okey.